So bila kita dah buat guide tadi, so sekarang kita nak buat template pula. Template untuk customer. So sekarang kita ada hantar mesin untuk GIFresh lah. Contohnya ni, customer GIFresh, ni nama customer ni. So kita first kali kita pergi dekat mesin. So kita add satu mesin. So mesin name kita letaklah GIFresh. Okay. So mesin code kita boleh letak nama. Mungkin kita letak nama sini Rush. Kalau nanti customer nak tukar, kita tukar je lah. Tapi sekarang kita letak je dulu. Lepas tu password pun PAS123. Kalau customer nak tukar pun boleh tukar nanti lah. 123. Okay, kat sini nampak ni tak ada. Maksudnya kita tak buat lagi template kategori untuk customer. So kita hold dulu, kita save je dulu. Okay, dah ada sini. So template, kita buat satu template kategori, add new. Okay, lepas tu nama kat sini GIFresh. Okay, kita create. So kita masuk je sekarang. Okay, so biasa kat sini kita ada master punya template. So master punya template dekat all in lah, dekat sini all in template. Okay, so all in template biasa pergi dekat button bash, mix up ni, view satu-satu. Lepas tu sini tekan duplicate. Lepas tu tekan dekat GIFresh, save. Okay, dah masuk. Pergi dekat, balik kat template tadi. Tengok pula dekat all in template. Tengok balik apa yang customer order tadi. Okay, so apa yang customer order kat sini. So sini contoh macam button small, button bash ni small, sama gak duplicate. Lepas tu tekan dekat, letak dekat GIFresh. Lepas tu kita save. Lepas tu pergi balik kat template. Ulang je lah. Okay, so bila dah siap masuk, so ni GIFresh. So ni adalah list-list yang untuk template dia punya list lah. Okay, so untuk blast, just double confirm. Boleh tengok sini. Okay, proses sini boleh masuk gambar. Ni biasa gambar, saya just tagak gambar. Lepas tu saya edit pakai AI je. So kalau button bash, kita letaklah gambar button bash. Nak barang tawan boleh je terus tangkap gambar barang tu, letak je terus dalam ni. So sini GIFresh. So button bash small. So button bash small, upload, taruh gambar. Kalau macam ni gambar-gambar ni dah ada lah dekat dalam komputer ni. So just letak je gambar. Okay, so dah ada, kita punya mesin pun dah ada. Okay, so kita punya mesin tadi kita tengok dekat adalah mesin Rush. Nama mesin tadi Rush. So dekat ni GIFresh. Okay, so sini GIFresh. Lepas tu kita boleh sini edit info. Okay, so masuk sini. So kita sini letak GIFresh punya template kategori. Okay, so mesin code bawah sini update. Okay, ni kita boleh delete mesin, kita boleh disable. Pasal kalau kita nak tukar password dulu kat sini boleh. Tukar password kat sini. Okay, ni tak ada apa. So tadi ini pun template kategori GIFresh tadi. Kita boleh nak disable kan. Ni untuk enable dengan disable saja. Lepas tu tadi template pun sama. Kita boleh pergi dekat template kategori GIFresh. Okay, so ni tadi dia punya template, semua barang semua dah ada. Okay, so kalau nak disable pun boleh. Kalau nak disable pun boleh. So lagi satu kat sini, belah sini dashboard. So boleh tengok sini dashboard. Kat sini boleh tengok. Kita ambil lah. So kita ambil Rush. Kita ambil contoh jadi GIFresh. So kita ambil template bulan 8. Kita tengok sekarang tak ada apa-apa ya, sebab kita baru buat. Tapi kalau customer yang dah ada, contohnya macam sebelum ni, kita dah ada customer dekat North Travel. North Travel, dia pakai pun mesin, nama dia North. Dan ni dia pakai dia punya all template lah. Okay. So kat sini kita boleh tekan
Tarikh pun kita boleh pilih nak tarikh mana. So saya akan start 1 Ogos sampai 31 Ogos. So kita akan tengok bulan 8 punya data. So nampak kat sini. Sini dah ada keluar data berapa banyak barang-barang print, berapa banyak customer dah print. Kat sini dia punya data. Ni kalau nak check data apa semua. Okay, so tu saja.